Filem seram yang buat kita tertanya-tanya adakah kita punya otak yang tak waras ataupun filem ni sendiri yang ada masalah. Pewaris Susuk. Cerita ni pasal Maya, seorang perempuan yang cuba mulakan hidup baru lepas mak dia mati secara misteri, tapi rupanya kematian tu sebenarnya ada kaitan dengan imun susuk dan sempahan keluarga dia sendiri. Untuk aku, Pewaris Susuk ni mempunyai potensi, idea yang best dan juga para pelakon yang hebat. Aku sangat terhibur dengan opening scene filem ni yang menyanyikan aku, di mana scene mak kepada Alia Iman mati akibat susuk. Aku sangat tertarik dengan dia punya susuk, dia punya makeup, also dia punya setup atmosphere horror dekat opening scene. Once masuk je dekat plot pertama, cerita ni dah jadi macam kau nak cerita apa sebenarnya. Skrip yang aku rasa lazy writing, dan aku tak faham apa yang penulis cuba untuk tulis, and execution daripada director sangatlah lemah. Sangat sayang sebabnya pelakon besar seperti Rosyamno dan Selimat Ibrahim terpaksa mengikut skrip yang tak polish ataupun mungkin tak refer to skrip, and also plot dia jumpy, dan aku tak tahu dia nak fokus apa sebenarnya kat dalam filem Pewaris Susuk ni. Dari segi pacing agak bermasalah sebab cerita ni memang slow pace. Cara slow burn dia tu nothing special sebenarnya, sebabnya tak ada benda yang penting. Aku menonton filem ni dengan low expectation, tapi expectation tu memang membuatkan aku rasa kecewa. Ada expectation ke tak ada expectation ke, aku bagi Pewaris Susuk 3/10.